Dalam sesi ini, kita akan membincangkan bisnes model kanvas atau BMC bagi Tea Leaf. Tea Leaf ialah salah satu jenama minuman berasaskan teh yang paling dikenali di Malaysia. Ia juga contoh yang baik untuk melihat bagaimana jenama tempatan boleh menukar trend pengguna menjadi model perniagaan runcit yang boleh berkembang. Tea Leaf ditubuhkan oleh Loop Holdings Sendirian Berhad pada tahun 2017. Pengasasnya, Brian Lu, sudah dikenali dalam pasaran bubble tea melalui pengalaman terdahulu dengan jenama Chatime di Malaysia. Selepas berpisah daripada Francis Chatime, beliau dan pasukannya melancarkan Tea Leaf sebagai jenama baharu dari Malaysia. Perkara penting di sini ialah Tea Leaf tidak mencipta bubble tea dari kosong. Sebaliknya, Tea Leaf mengambil konsep minuman yang sudah popular dan membinanya semula dengan kedudukan jenama tempatan yang lebih kuat, pelaksanaan yang lebih pantas, akses pelanggan yang lebih mudah, dan inovasi produk yang lebih sesuai dengan cita rasa pasaran Malaysia. Model perniagaan Tea Leaf dibina atas idea yang mudah, minuman berasaskan teh perlu menyeronokkan, trendy, boleh disesuaikan dan mudah dibeli. Pelanggan bukan sekadar membeli minuman. Mereka membeli kesegaran, pengalaman sosial, pilihan peribadi dan jenama yang mereka kenali. Sebab itu Tea Leaf menarik perhatian remaja, golongan muda, pelajar, pekerja pejabat dan pelanggan sosial. Bagi ramai pelanggan, bubble tea bukan sekadar minuman. Ia menjadi sebahagian daripada gaya hidup, rutin sosial dan budaya berkongsi di media digital. Misi Tea Leaf sering dikaitkan dengan usaha membawa kegembiraan melalui setiap cawan teh. Ini penting kerana Tea Leaf tidak hanya diposisikan sebagai penjual minuman. Ia diposisikan sebagai jenama minuman gaya hidup. Reka bentuk kedai, warna minuman, topping, menu bermusim, kolaborasi jenama dan kandungan media sosial semuanya menjadikan pengalaman pelanggan lebih menarik. Dari perspektif BMC, Tea Leaf menarik kerana beberapa sebab. Pertama, ia mempunyai segmen pelanggan yang jelas, khususnya pengguna muda dan bandar. Kedua, ia menawarkan nilai melalui kepelbagaian produk, penyesuaian minuman, kemudahan akses dan pengalaman jenama. Ketiga, ia menggunakan pelbagai saluran seperti cawangan fizikal, platform penghantaran makanan, aplikasi mudah alih dan media sosial. Keempat, ia menjana pendapatan daripada jualan minuman, snack, pesanan penghantaran, barangan niaga dan peluasan cawangan. Tea Leaf juga menunjukkan kepentingan kebolehskalaan. Jenama ini berkembang pantas di Malaysia dan turut berkembang ke pasaran antarabangsa seperti Vietnam, Australia dan United Kingdom. Ini menunjukkan bahawa Tea Leaf bukan sekadar kedai minuman. Ia ialah sistem jenama yang boleh diulang di banyak lokasi apabila rantaian bekalan, operasi, latihan dan pemasaran diurus dengan baik. Inovasi produk juga menjadi faktor penting. Bubble tea boleh menjadi biasa jika menu tidak berubah. Untuk kekal relevan, Tea Leaf memperkenalkan perisa baharu, minuman bermusim, topping baharu dan kolaborasi jenama, termasuk kolaborasi dengan jenama seperti KitKat dan Hershey's. Jadi, logik utama perniagaan Tea Leaf boleh diringkaskan begini. Tea Leaf menukar minuman berasaskan teh menjadi pengalaman gaya hidup yang boleh diskalakan melalui inovasi produk, akses yang mudah dan penglibatan jenama yang kuat. Dalam bahagian seterusnya, kita akan melihat Tea Leaf melalui 9 blok bisnes model kanvas. Sekarang, kita lihat 9 blok bisnes model kanvas Tea Leaf. Pertama, segmen pelanggan. Tea Leaf memberi tumpuan kepada remaja dan golongan muda, terutamanya sekitar umur 13 hingga 35 tahun. Mereka tertarik kepada minuman yang trendy, persembahan yang menarik, topping boba dan produk yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Tea Leaf juga melayani pelanggan sosial yang datang bersama rakan, serta pengguna digital yang membuat pesanan melalui aplikasi seperti GrabFood dan Foodpanda. Kedua, cadangan nilai. Tea Leaf menawarkan kepelbagaian produk, penyesuaian minuman, kemudahan dan pengalaman jenama. Pelanggan boleh memilih asas teh, perisa, tahap kemanisan, topping dan gaya minuman. Ini memberi rasa pilihan peribadi. Tea Leaf juga mencipta pengalaman yang menyeronokkan melalui reka bentuk kedai,
promosi bermusim dan minuman yang menarik untuk dikongsi di media sosial. Ketiga, saluran. Tea Leaf sampai kepada pelanggan melalui cawangan fizikal, platform penghantaran makanan, media sosial dan aplikasi mudah alih. Cawangan fizikal penting kerana ia mewujudkan keterlihatan jenama dan pembelian spontan. Platform penghantaran pula memperluas capaian kepada pelanggan yang tidak datang ke kedai. Media sosial membantu pelancaran produk, promosi dan penglibatan pelanggan. Keempat, hubungan pelanggan. Tea Leaf membina hubungan melalui layanan mesra di cawangan, program kesetiaan, promosi digital, pertandingan dan interaksi media sosial. Program ganjaran Tea Leaf menggalakkan pembelian berulang kerana pelanggan boleh mengumpul mata dan menebus ganjaran atau diskaun. Kelima, aliran pendapatan. Pendapatan utama Tea Leaf datang daripada jualan minuman. Ini termasuk bubble tea, milk tea, fruit tea, smoothie, minuman berasaskan kopi dan minuman istimewa. Pendapatan tambahan datang daripada jualan snack, topping, saiz minuman lebih besar, pesanan penghantaran, produk edisi terhad, tumbler, barangan niaga dan pakej promosi. Keenam, sumber utama. Sumber utama Tea Leaf termasuk jenama, resipi minuman, kualiti bahan, rangkaian pembekal, rangkaian cawangan, kaki tangan terlatih, platform digital dan sistem operasi. Jenama ialah aset penting kerana pelanggan mengaitkan Tea Leaf dengan budaya bubble tea di Malaysia. Ketujuh, aktiviti utama. Tea Leaf perlu membangunkan produk baharu, mengurus operasi cawangan, melatih pekerja, menjalankan promosi, mengurus inventori, mengekalkan kualiti bahan, mengendalikan saluran digital dan memantau prestasi cawangan. Pembangunan produk penting kerana pelanggan sentiasa mahukan sesuatu yang baharu. Pelaksanaan operasi pula penting kerana konsistensi menentukan pembelian berulang. Kelapan, rakan kongsi utama. Tea Leaf bergantung kepada pembekal bahan mentah, platform penghantaran makanan, penyedia teknologi, pemilik premis, pengendali pusat beli belah, rakan logistik dan rakan kolaborasi jenama. Rakan-rakan ini membantu Tea Leaf mengekalkan kualiti produk, capaian pelanggan, lokasi strategik, sistem pembayaran dan inovasi menu. Kesembilan, struktur kos. Kos utama Tea Leaf melibatkan bahan mentah, sewa premis, tenaga kerja, utiliti, logistik, pembungkusan, pemasaran, sistem teknologi, latihan kaki tangan dan komisen platform penghantaran. Kos bahan mentah memberi kesan langsung kepada margin. Sewa dan tenaga kerja pula menjadi kos besar bagi cawangan fizikal. Kesimpulan bahagian kedua ialah Tea Leaf bukan sekadar penjual minuman. Ia ialah platform runcit minuman yang disokong oleh kekuatan jenama, inovasi produk, peluasan cawangan, akses digital dan kesetiaan pelanggan. Dalam bahagian terakhir, kita lihat Tea Leaf melalui perspektif Value Proposition Canvas dan pengajaran strategi utama. Pertama, apakah tugas pelanggan Tea Leaf? Pelanggan mahu minuman yang menyegarkan, sedap, mampu milik, boleh disesuaikan dan menyeronokkan. Golongan muda mahu minuman yang kelihatan trendy dan sosial. Pelajar mungkin mahu ganjaran kecil selepas kelas. Pekerja pejabat mahu minuman cepat semasa waktu rehat. Pengguna digital pula mahu kemudahan melalui penghantaran atau pesanan aplikasi. Kedua, apakah masalah pelanggan? Pelanggan mungkin tidak suka beratur panjang, kualiti minuman yang tidak konsisten, pilihan menu terhad, layanan kurang baik, lokasi yang sukar dicapai atau harga yang terlalu tinggi. Mereka juga boleh cepat bosan jika menu tidak berubah. Dalam pasaran bubble tea yang sesak, pelanggan mudah beralih kepada pesaing. Ketiga, apakah manfaat yang pelanggan mahukan? Pelanggan mahu variasi, rasa yang baik, kemudahan, servis pantas, minuman yang menarik, ganjaran kesetiaan dan jenama yang terasa menyeronokkan. Mereka juga suka penyesuaian seperti tahap kemanisan, pilihan topping dan jenis minuman. Peta nilai Tea Leaf menjawab keperluan ini. Produk dan perkhidmatannya termasuk bubble tea, fruit tea, milk tea, topping, minuman bermusim, snack, akses penghantaran, pengalaman kedai, ganjaran kesetiaan dan pesanan mudah alih. Pengurang masalahnya termasuk lokasi yang mudah, kerjasama penghantaran,
variasi menu, jenama yang dikenali dan insentif kesetiaan. Pencipta manfaatnya pula termasuk perisa baharu, minuman yang sesuai untuk media sosial, kolaborasi jenama dan pengalaman pelanggan yang menyeronokkan. Ini menunjukkan keserasian produk dan pelanggan yang kuat. Tea Leaf memahami bahawa pelanggan minuman mahukan lebih daripada rasa. Mereka mahukan kemudahan, kelainan, pengalaman emosi dan kaitan sosial. Ada 5 pengajaran strategik daripada Tea Leaf. Pertama, pemahaman pasaran tempatan sangat penting. Tea Leaf berjaya kerana menyesuaikan konsep bubble tea dengan kehendak pengguna Malaysia. Kedua, inovasi produk perlu berterusan. Dalam pasaran minuman, keterujaan pelanggan boleh pudar dengan cepat. Perisa baharu, menu bermusim dan kolaborasi jenama membantu mengekalkan minat pelanggan. Ketiga, kehadiran fizikal masih penting. Cawangan di pusat beli belah, kawasan pelajar dan lokasi trafik tinggi mewujudkan kesedaran jenama serta pembelian spontan. Keempat, saluran digital menguatkan kemudahan dan kesetiaan. Platform penghantaran meningkatkan akses, manakala aplikasi mudah alih dan program kesetiaan menyokong pembelian berulang serta pengumpulan data pelanggan. Kelima, konsistensi operasi sangat kritikal. Jenama yang kuat boleh menarik pelanggan sekali, tetapi rasa, layanan, kebersihan dan kelajuan yang konsisten akan membawa mereka kembali. Untuk pertumbuhan masa depan, Tea Leaf boleh meningkatkan pemperibadian melalui data aplikasi dan program kesetiaan. Ia juga boleh memperluas pilihan lebih sihat seperti minuman rendah gula, alternatif tenusu dan minuman berfungsi. Selain itu, penggunaan analitik inventory dan ramalan permintaan boleh membantu meningkatkan kecekapan operasi. Sebagai penutup, bisnes model Canvas Tea Leaf menunjukkan bagaimana jenama minuman Malaysia boleh berkembang melalui gabungan inovasi produk, penjenamaan kuat, saluran yang mudah, program kesetiaan dan skala operasi. Pengajaran paling penting ialah ini, dalam pasaran pengguna yang kompetitif, syarikat tidak boleh hanya menjual produk. Ia perlu menjual pengalaman, kemudahan, identiti dan sebab untuk pelanggan terus kembali.